Produk Meksiko. Segini 5.000 NT ya, 2,5 juta rupiah. Terus NT ya, 350.000 rupiah. 是真的是假的？真的啦。为什么这么贵，太太？它是墨西哥鲍鱼。美国的鲍鱼啊，balon呀嘛，挺好吃的东西，对不对？当然啦。那鲍鱼5000块，对呀，这虾700块，鸡肉1000块。你看，这个比西来登好的。好啊，是师傅不好啊，不会煮啊。这样而已。差这样啊，还有白鲳鱼。对，白鲳鱼那个一般，也一般1000多块。1000多块。Ini ono ayam kampung hitam ya, ayam cemani ini 1000 NT lebih ya. Nah ini lukisannya anak lanang untuk nyonya ya. Seperti ini. Ya, Dede ya cicaknya no. Oh, aneh apa? 现在好怕哦，不能走这个，要花300块。哦，我们要走斑马线。斑马线那边没有斑马线。有了，那个就可以了，黄色的就可以了。哦。不然你这样被警察看到罚300块。天天这样。哎。那为什么天天叫我过？啊，我忘记了。那天天叫我，我也谢太太。你不要再讲了，我忘记了。忘记我也忘记啊。好，抓到300块自己出啊。哦。我看到的也是随便便的。没有，现在规定很严了。好热闹。李瓦斯都有关了哈。有关了，没有开瓦斯啊。Nah, bunganya bagus banget ya, ini nikmat penglihatan. Nah, nyonyaku pergi ke salon. Saya akan melihat pasar. Nah, ini pentil pelem ya, segede ini. Nah, ini padahal pohonnya kecil banget ya, tapi banyak banget buah. Pelem model apa ini, kayak merah-merah gitu ya. Bentukannya seperti ini. Nah, ini kondisi pasar jam 2 ya. Jadi pasarnya sepi. Gelap kayak gini. Lampu-lampunya mulai dimatikan. Orang-orang wes mulai mau pulang. Ini sampah-sampah. Ini tas murah ini 100-an. Yang murah. Nah, ini mbokku membeli kaki non halal ya, kaki babi. Untuk besok persiapan adiknya mau pulang. Nah, kita membeli 4 kotak. 这个蛇盒多少钱，太太？猪脚1000多块。1000多块。多少？还好啦，这样子卤一卤，我们也不用卤啦。很好吃嘛？还 OK 啦。Cute. Sini tadi anaknya pulang makan ya. Ada 4 kotak. Ini ono ayam kampung hitam ya, ayam cemani ini 1000 NT lebih ya. Dan aku melihat drama Cina. Nah, ini lukisannya anak lanang untuk nyonya ya. Seperti ini. Nah, saya mau makan ya teman-teman. Tadi anaknya pulang, jadi saya masak oseng labu siam. Labu siam. Tadi enak banget ya. Karena sekarang wis dingin, warnanya berubah. Tadi cantik. Mau goreng telur. Nah, di sini aku punya cabai, terus cabai hijau, cabai merah, bawang putih, bawang merah. Mau tak tambahin telur ya, tak kucruk-kucruk. Kita kucruk-kucruk ya. Aku nggak tambahin garam ya, ini ada rasa nih. Dari asin, gurih, lada, pedas ada semua. Nah,
Oh, nyiprat-nyiprat. Oh, wangi banget ya. Mudah, sederhana, gampang, enak. Ya telur. Telur tuh nggak pernah salah. Terus aku matiin ya. Matang. Nah, ini tumis labu siam ya. Labu siam dengan bumbu bawang putih, bawang merah sama cabai, micin, gula, garam sama roiko, endulita mendunia. Dengan bumbu seadanya, bawang merah, bawang putih, cabai, ada roiko juga, ada lada bubuk sama garam, nasi putih. Nah, di sini ono telur dadar, ono nasi putih sama labu siam tumis. Cukupnya dulu ya. Bismillah ya Allah. Enak enak enak. Nah, ini oseng labu siam. Makan secukupnya ya. Ya, jadi nggak usah pakai sambal. Nah, nyonya aku sekarang nonton drama Cina. Kalau hari Senin sampai Jumat itu nontonnya drama Korea. Sabtu Minggu nontonnya drama Cina. Itu nontonnya langsung di itu iPad, teman-teman. Jadi kita nyari lewat Google kayak gitu, terus dapat kayak gitu, terus ditonton. Yaitu Hao Chiu Pujian, lama tak berjumpa gitu loh judulnya kalau tidak salah. Drama Cina. Nah, ini kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi anaknya tuh tadi pulang makan kaki non halal yang dibeli itu karena besok persiapan saudara Nyonya pulang semuanya. Adik-adik Nyonya mau merayakan hari ibu. Tuh di sini juga ada kue ulang tahun untuk merayakan hari ibu. Kue Happy Mother's Day. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini labu siamnya tuh kerasa Indonesia banget. Kadang ada sayur itu rasanya ngambang ya. Kalau ini enak banget. Dia ada manisnya. Enak banget. Cuma tak oseng gitu, enak banget. Sederhana, mudah, gampang, gurih, asin, pedas, enak banget. Endulita mendunia. Ini labu siam itu kalau misalkan mau dimasak santan itu juga enak. Tapi saya tidak masak santan ya. Orang sini sih cuman suka dioseng sama bawang putih yang banyak kayak gitu. Nah, labu siamnya tuh enak. Dia tuh kecil-kecil, tadi aku ngoseng 3 biji. Ada rasa manis, gurih. Kerasa banget labu siamnya. Telur itu enggak pernah salah. Ketika kita kepepet, ketika kita longgar, menu dari berbagai kalangan, kalangan atas, kalangan bawah, kalangan menengah. Oh. Telurnya kita makan semua. Nah, ini labu siam. Dan aku kenyang ya. Anaknya juga kenyang. Nasiin nambah ya.
Mantap jiwa, kita ulet-ulet. Saya itu kenapa menjadi manusia itu doyan banget makannya. Ya ibaratnya diet itu sesuatu hal yang teramat sangat sukar dan tidak mudah untuk saya lakukan kayak gitu. Saya itu ketemu nasi, wanginya telur, nasi yang pulen sama gurihnya micin itu seneng banget gitu. Gimana saya mau diet gitu teman-teman ya. Labu siam ini kalau misalkan dibikin bakwan ya enak. Labu siam kalau misalkan dimasak santan ya enak. Cuman buat lalapan ala-ala Jawa Barat, Sunda-Sundaan itu ya enak. Dioseng gini ya enak. Yang penting itu muda ya, jangan yang tua ya. Kalau yang tua itu kurang enak menurut saya. Ini muda, remanis itu aku suka. Nasinya itu garing. Ini magicom itu wis rusak sebenarnya teman-teman. Tapi nyonya aku nggak beli. Hari ini anak-anaknya tuh nggak ada yang pulang makan. Karena besok itu saudara nyonyaku katanya besok sore hari Minggu katanya mau kumpul di rumah nyonya sini merayakan hari ibu. Jadi hari Minggu sama Senin itu nanti di sini. Dari Taichung ke sini. Jadi sekarang merayakan ada acara apa itu datangnya ke rumah nyonya bukan lagi ke rumah ama. Kalau zaman dulu kan ada apa-apa ke rumah ama, ada apa-apa ke rumah ama, sekarang berbeda. Sekarang full di rumah terus. Jadi ngosengnya itu jangan terlalu empuk ya. Masih geraus-geraus itu yang enak. Aduh kok cabenya pedes. Alhamdulillah ya Allah. Nah ini harga 1000 NT lebih ya. Kaki non halal. Ini katanya nggak usah dipanasi. Tak jadikan satu. Ini 这个钱不是猪脚太太。对呀，baju dulu dah.
Nah, segobrak-gobrak ini. Oke. Saya ente ya, ambra-ambra. Banyak banget. Mbokku sewenang mangan kayak gini. Tadi panas-panas tuh anaknya sewenang. Tak udah ya mai kerencia loh. Nah, seperti ini. Kuenya harus dibeli teman-teman. Besok tinggal potong kue, tiup lilin. Nggak tahu boleh video nggak. Biasanya nggak boleh bikin video. Anak-anaknya. Dulur dan saudara. Tek ciang yo bisa nung lung. Aku mau buang sampah ya, sampahnya kok wis dateng, tumben banget. Ketinggalan orang. Sebanyak ini. Pas sampah tak yuk. Ini soalnya tadi ada itu sampah udang ya teman-teman. Kemarin tuh malam banget mereka makan udang. Aku tuh busuk. Nah alhamdulillah ya, kita nggak ketinggalan. Buang sampah itu waktunya cuman sekilas ya, kayak cuman berapa menit gitu. Ya berhenti di situ. Di depan kita ada mobil. Kita harus hati-hati. Bawang putih ya, taruh di sini. Sak tampah. Merek kaki non halal itu Lau Pai Chang Lu Chu Jiao. Jadi brand ini ya. Ini katanya Endulita mendunia, nomor teleponnya ini. Seperti ini. Nyonya beli rong kresek Lau Pai Chang Lu Chu Jiao. Bentukannya seperti ini. Kenyal-kenyal kata nyonya. Sabadang是什么意思？有那个啦，白肠白鲳鱼米粉汤了啦，不要煮太多，他们吃不了那么。哦，他们喜欢这个了，对了，这个放冰箱加。啊，这个虾子，小吃等一下有煮。没晚上啊，哦，晚上有煮。我们早上。哦，他们晚上有吃。对。哦，中午没有吃。当然了，这个是什么？葡萄了。啊，葡萄。葡萄。以前那个又掉2个。在下面。这个等一下再。等一下要弄干净。嗯。哦，用这个虾仁，哦很大的这个。700块。这个要晚上也有煮。哎，看看要撒让麻辣卤好了。哦，也可以。嗯。如果在餐厅一整颗这样不用切，他拍这样放鲑鱼在旁边。是这样。哎呀，你帮我拿那个锅子。啊。现在这个先整理起来比较快，下去可以。还盐吧。盐吧。等一下要下去卤啊，对对，大酱这个。再多一点，多一点。哎，好，我们不要太多。米酒。好。中午他在这里，在这里马上给他煮。还有洞洞的那个大的洞洞的，拿给我。
garam entek. 菜市场就那个鸡的生意最好。 Ciro 哎，有没有 Solo 的 Ciro 那个，对，那个的生意最好。因为妈妈姐很简单啦，对呀，不用那么麻烦。但本来每次生意这么好，以前排队那么长，但每次是很早都下班了，对不对？很早就tayang。对老人家很好，阿拉保护的那一garam。这个三个多少的？100块啊？哎呦，哦，200多块啊，哦一，200斤多。 340啊。那如果在里面便宜啊？它哦，不用切的啦，整只就可以了。如果有赶快注射，一定这样。如果新鲜都这样，不要放那么久。买山药一点点，我们也很想吃山药，对不对？啊？太太也很想吃山药，很久没有吃山药。太太说姐姐他们不喜欢山药，对，他不喜欢这一种的，他喜欢硬硬的。硬硬的那个。他这个是日本的，买一大堆这样，昨天还有一个哎，他送给我一个我送一个，这样全部多少太太，40块。 ？14块。哇，这个人这么好，他没有赚一大堆钱。不像多兰菜嘛少，多兰菜什么都钱，钱买这个买柠檬，3个柠檬多少钱8块。 15啊，现在便宜的18块，700块太太，700块我放冷藏一下好不好？太太还排队。700块，这个要放冷藏一下好不好？好，能的，好，这个先那个。先整。这么贵的得下700块，但是它有滴水。它是海的啊。哦。海的就是贵啊。它有滴水。上面的可我的你有没有7个太太？不晓得，全部给他。我看1、2、3、4、5个700块，一个多少太太？5个700块，一个100多块。 200分5个140，对不对？哎，不聪明不聪明？哎，对的，哎，应该是吧。 140一个140，因为如果5个500块，500块还有剩200块，200块分5个，5个一个40块，200块，这不是这样吗？哎我今天那么聪明，哎嘿嘿嘿这个是我吓一跳呀！你今天很聪明啊。我不知道哎，这什么东西做点了的？糟糕。不知道哎，糟糕对。什么糟糕？吓一跳啊！常常不聪明变聪明。太太买大肠一大堆这样哦。200块。对呀，买一大堆，因为太太如果便宜啦，就是要功夫了。太太要分给人家吃。给人家吃，这些是我会做的事情，那我就做。不是啦，这个对身体好啊。这个对助病。对身体好的。有东西不好，猪肝对身体不好。太太说猪肝对身体不好。猪肝不好。这个什么3站哦，3站哦，放冷冻放一起。放冷藏。放冷藏。我咱要来煮米粉汤。哦。还有你那个帮我下去蒸好不好？ Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Yayu Semangat. Hari ini sibuk banget teman-teman, karena nanti adik mau pulang merayakan Hari Ibu. Jadi nyonyaku masak makanan yang lumayan spesial. Beli non halal, kaki non halal, terus beli udang yang 5 ekor harganya 700 NT. 1 ekor adalah 140 NT. Ini udang gede ya, apa ini udang lobster ya, saya enggak tahu.
gede banget, daging banget seperti ini. Mahal sultan. Nah, ini udang teman-teman, kita beresin ya. Ini dibuang kepalanya, terus dibuang ininya. Ini spesial, kulitnya nggak boleh dibuang ya. Udang segar ini aku nggak bagian teman-teman, belinya kurang dari jatah ini. Paling nanti seorang separuh paling. Nah ini kita keluarin kotorannya. Biasanya kotorannya ada di sini. Nah seperti ini kita tarik. Nah kotorannya panjang kayak gini. Udah ketarik. Nah segini gedenya. Ini kulitnya bisa buat masak tom yum ala-ala Thailand itu ya. Kalau orangnya rajin, mbokku mah nggak mau. Mbokku nggak mau neko-neko. Nah, kita tarik pelan-pelan seperti ini. Nah, nggak ada yang putus ya, pas ya. It's okay. Aduh. Masya Allah. Nah, ini adalah udang 700 NT ya, 350.000 rupiah. Satu ekornya 140 NT, 70.000 rupiah. Mantap jiwa. 买的这个都好。还有一个旧的哎，一个旧的，一个比较新的。对啊，对呀，那个旧的没有这一瓶价钱高，这一瓶比较贵。这个一瓶这样5000块，对，是真的是假的？真的啦。为什么这么贵，太太？它是墨西哥鲍鱼。美国的对，鲍鱼啊balon ya mahal banget. Saya 里面有几个？这么贵，5000块。好了，这样。哎呀，再给它滚一下，这个给它滚热，哦，再放进那个电锅下去电锅蒸。那今天我们比在餐厅好吃的东西，对不对？当然啦。那鲍鱼5000块，对呀，这个这虾700块，鸡肉1000块。啊，你看，这个比西来登好的，好啊，是师傅不好啊，不会煮啊。这样而已。啊，差这样啊，还有白鲳鱼。对，白鲳鱼那个一般也一般那1000多个块1000多块。但是以前我们煎很少一点点，不到一半。以前我们煎不到一半，这个比较多。对呀。但是如果很会煮，太太因为很紧张哦，做什么都很紧张哦，没有这样。这个放冰箱一下来，我弄干净了。人家说哈，要给它剖开哈，放奶油，按照一人一半。我们都没有奶酒。哪里酱姐姐等一下回来。弄奶油哈，很好吃啊，里面用奶油下去煎啊。
啊，煎起来这个刚好切了1人1半呢、就够了啊。我这样沙沙也没有什么关系，莎莎，太丰富了，不你那个用这样。还不是有什么的？旧的？就在冷冻啊，吃那个都够，要吃多少？米粉汤都一定够，不用煮什么都够。米粉汤有这个。Ini abalon, abalon 5000块，这个在干嘛店咯一堆的。没有了啊，没有。好像我有看到在干嘛店有卖这个东西，这不是真的。假的。为什么这么贵？abalon 这样可以吃，打开都可以吃，太太。对。Produk Meksiko. Segini 5.000 NT ya, 2,5 juta 这个以 rupiah. 前阿公好喜欢吃， Deep sea 我 seal 们的阿 fish. 公很喜欢吃， Nali ta akong. 我们的， Tete yang senan no. 来，小朋友，这个叫大肠，大肠太太，小肠啊，小肠，小肠是小便的地方。如果鸡它没有大肠小肠太太，它一个肠而已太太，鸡没有小便是不是太太？它没有太太，我没有看到鸡小便。没有看到鸡大便。有看到大便，他们也是吃饱了大便。如果羊、牛都它有小便，小便前面，大便后面。那如果鸡小便在哪里？我没有看。还有来，这个塑胶袋装起来，包起来。好，好。这个50升，还有一半那个布啊，还有你记得，还有一半低刀。上次我没有煮完的低刀，记得吗？对呀。放冷冻。还有一个猪肚放一起。